sebelum kita buat keputusan tu, have you drilled down the diagnosis? Apa sebenarnya root cause-nya? Kalau kita kata sekarang ni ada masalah motivasi pelajar, adakah root cause-nya semata-mata kerana tidak ada peperiksaan ataupun peperiksaan itu hanyalah satu kaedah? Cuma kita kembali kepada asal usul kenapa peperiksaan dibatalkan. Dan ini sebahagiannya adalah simptom masyarakat dan juga negara kita lah. Seingat saya lah, asal usulnya ialah kerana kita tidak mahu pendidikan itu terlalu berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. Kerana kita akan melahirkan generasi yang rote learners, yang menghafal, yang buat latih to be. Dan kalau tidak berhati-hati juga, dia melahirkan generasi dan rakyat yang diukur baik buruknya hanya dengan keputusan peperiksaan. Dan anak-anak mungkin menemui kegagalan dan diberitahu kamu gagal kerana keputusan peperiksaan baik UPSR, SRP, PT3 ni tidak bagus kan. Jadi premis itu baik sebenarnya. Premis asal untuk tidak ada peperiksaan di peringkat UPSR atau SRP itu bermula dengan niat yang baik dan saya pasti memang telah dibuat berdasarkan kepada benchmarking dengan negara-negara lain. Okay. Tapi soalannya, adakah dengan keadaan yang sekarang ini yang ada ini telah menyelesaikan tujuan pemansuhan peperiksaan UPSR, SRP? Adakah memansuhkan UPSR dan SRP itu juga telah menyebabkan adanya unintended consequences yang sebahagiannya ialah tentang motivasi pelajar kan? Itu perkara-perkara yang perlu dilihat kan. Dan bila saya bandingkan contohnya cara pengajaran, silibus luar negara-negara yang lebih baik daripada kita dengan kita kan, ada satu perkara lah yang saya rasa kita boleh lakukan dengan baik yang mungkin boleh mengatasi soal motivasi ini kan. Kita ni saya rasa elemen atau unsur rote learning itu masih lagi banyak. Bila kita belajar sesuatu perkara, terutamanya maths tau, contohnya kan, sebenarnya kita tahu ke kenapa kita kena belajar benda tu? Betul. Kalau tanya sebahagian besar lah, tak diceritakan lah waktu kita belajar tu. Kita terus masuk untuk menyelesaikan algebra gini kan. Sedangkan kalau silibus antarabangsa di negara-negara lain, konteks dan kegunaan itu dan aplikasi itu yang ditekankan terlebih dahulu, dan soal yang rumit mengenai algebra ke, differentiation, integration, semua tu, itu adalah kaedah, is a means to an end. The end is more important. Sama juga saya ingat kalau kita belajar sejarah lah. Sejarah kalau di Malaysia dia jadi tempat untuk menghafal. Penghafal adalah bagus lah kan. Itu bukan cara saya baca sejarah. Saya bila minat lah sejarah, dan saya memang top student sejarah lah daripada kecil kan, dalam semua peperiksaan kan. Saya meminati sejarah bukan sebab dia peperiksaan ke ataupun apa nama ni fakta ke apa. Saya minat cerita. Membaca cerita itu is a storytelling kan. It's a nice storytelling, and I learn about people, I learn about what happened. Ada konteks dia, ada perbandingannya. Kalau contoh, kita ambil contoh tadi, bercakap panjang lebar pasal Perang Dunia Pertama, Kedua sampai ke geopolitik kan. Kerana konteks sejarah itu berulang-ulang. Jadi perkara yang mungkin tak ada kena-mengena dengan kita dalam Perang Dunia Pertama, tetapi bagaimana geopolitik itu diuruskan, sebenarnya ada kena-mengena, dan pengajaran ada banyak benda yang is as applicable to us kan. Jadi
sebelumlah kita buat keputusan nak kembalikan ke tidak semua, sebab kita pun sebagai kerajaan dan masyarakat, kita tak boleh nak flip-flop ni. Sekejap betul. sana, sekejap sini kan. Sebab itu saya orang menyampahlah dengan saya, sebab ini sebahagiannya ialah kerana latihan sebagai engineer. Latihan sains yang mungkin saya ada lah kan. Sebelum kita buat keputusan tu, have you drilled down the diagnosis? Apa sebenarnya root cause-nya? Kalau kita kata sekarang ni ada masalah motivasi pelajar, adakah root cause-nya semata-mata kerana tidak ada peperiksaan ataupun peperiksaan itu hanyalah satu kaedah? Adakah root cause-nya ialah tentang silibus kita, tentang kualiti dan sebagainya. Jadi once kita dah decide benda itu, barulah kita boleh buat keputusan sama ada wajar atau tidak untuk dikembalikan peperiksaan. Buat masa sekarang ni, pandangan saya agak neutral lah. And my hunch is leaning to more towards ada banyak lagi kelompongan yang ada, baik dari segi kaedah pengajaran, pedagogi, dari segi birokrasi yang ada, yang menilai kanak-kanak, dari segi budaya, banyak lagi. Sebelum kita sampai ke peringkat nak buat keputusan kembalikan peperiksaan atau tidak. Sebab kalau kita tak baiki yang ini, kita kembalikan kepada peperiksaan, kita ada masalah baru pula, iaitu anak-anak rote learners, dia ni hanya menghafal, nanti dia tak boleh kerana, dan kita kembali kepada masalah-masalah yang lama lah. Okey, baik WB.